Yo guys, hari ni start a new day untuk channel baru aku. So, kita akan bawa kereta GI Yaris ni pergi dekat bengkel. Sebab aku ada isu dengan dia punya, fitment ni, suspension ni. Bukan isu dia tak elok, tapi setup yang supaya dia tak sangat time bawa laju. Tapi tengok, aku baru beli barang yang penting untuk kereta ni. So, ni adalah Ugreen punya kabel lah kan untuk aku actually pakai dekat dalam kereta. Walaupun kereta ni ada kat Apple CarPlay wired, tapi dia tak charge telefon aku dengan laju. So aku perlukan something different. Mari. Alright, kita dah pun sampai dekat tempat. Ni usually aku setting suspension. Ada dua je tempat aku setting suspension. Dia orang ni lah antara salah satu. So ya, mari kita masuk. Sebab kita dah buat appointment. Wih, SVJ ke? Aduh weh. Aduh ni. Alright, kereta dah pun siap tau. And quite cepat lah dia orang actually assess apa yang problem dengan kereta aku ni. So basically aku suruh dia orang check yang bahagian belakang ni, ash belakang ni, dia tak sama tau. Dia tak even. So mesti aku cakap kawan. Okay, apa yang aku perasan, belah sini dia always lagi tinggi sikit daripada belah kiri. So kanan, belah driver, belah kiri. So yang ni dia macam like rendah sikit. So every time aku bawa passenger, belah kiri ni sentiasa sangat. So aku suruh dia check, betul ke kiraan sini, ukuran dia, ketinggian dia sama dengan yang sini. Sebab kita boleh tengok ketinggian suspension sama, ukuran suspension sama. Tapi dia tak boleh nak pastikan sama ada chassis ni actually even ataupun tak. So itulah. And dia kata beza, memang ada beza lah. Aku sebenarnya quite surprised juga dia boleh ada beza. Tapi beza dia nasib baik tak banyak tau. So berapa banyak, dia kata belah kiri ni dia off sikit dalam 1 mm. 1 mm je, sikit je. And quite surprised dia boleh. Uish, lawa so JDM ni. Ya Allah. Tengok ni guys. Ni Evo weh. Evo 7 tak silap aku. Tengok juga aku. Tapi tak apa. So inilah dia. Bila dia orang dah keraskan, and aku ada bagi feedback juga dekat depan. Aku ada bagi tahu yang kalau high speed punya driving, dia macam like rasa floaty sikit. So dia dah adjust, dia kata dia akan keraskan sikit. So that bagi tahu lah apa feedback je lepas aku drive nanti. Tapi sekarang memang aku langsung tak ada drive mana-mana. Contohnya macam Ulu Yam ke Genting ke tak ada, sebab tak nak dekat dengan track day untuk Sepang. So probably aku akan run setup ni terus pergi dekat Sepang je. Okay, so itu je lah. So, sekarang aku kena isi minyak dekat petrol ni. Korang mungkin tanya juga, Azli, kau run pakai minyak apa? RON 97 ke RON 95? Sebagai pengguna GI Yaris, aku dah guna dua-dua. Aku dah guna RON 95, aku dah guna RON 97. So jawapannya adalah korang tak boleh run dua-dua. Kenapa? Jom. Sama-sama itu kau mungkin nak tahu kan berapa ringgit nak isi minyak RON 100. Tak sure kat mana ada RON 100. Rupanya dekat depan tu ada RON 100. Mungkin tak nampak. Depan tu. Belakang lagi nampak. Tu RON 100. Alamak, nampak pelik lah pula. Tapi tak apa. So ya, mari kita isi minyak RON 100. Tengok berapa ringgit. Damage. So RON 100 bila dah isi dekat sini saja RM150 weh. Receipt boleh juga. Baik. Thank you. Wah weh. Rasa aku ni Evo 7 lah, sebab lampu belakang dia macam tu. Mari guys, segera. Minyak full tak 150? Boleh lah full dekat situ. Yeah.
So sekarang ni mungkin korang tanya kan, Fazli kenapa isi RON 100? Kenapa tak isi RON 97? So here's a simple punya jawapan, dan ni jawapan daripada Toyota sendiri. And dekat dalam manual guide dia. So untuk kereta GR Yaris ni, apparently yang aku tahulah kan, dan aku buat research sikit-sikit, tanya member-member GR Yaris juga, setiap minyak ni dia ada level of sejukkan enjin juga. Dia bukan just bakar je pada masa yang sama. And dia pun akan ada certain temperature yang dia akan terbakar untuk setiap minyak. Around 95, 97, 100 lah. So Malaysia hanya ada 3 je yang aku tahu lah. 95, 97, 100. Yang tu lah. So GR Yaris ni, dalam dia orang punya manual guide tulis korang kena pakai RON 98 ke atas. So apakah maksudnya tu? Yes, 97 tak boleh pakai, 95 pun tak boleh pakai. Aku macam, alamak, takkanlah aku boleh pakai 97. Budi tak boleh pakai. Lepas tu aku fikir balik, kereta ni bukanlah aku bawa selalu. Aku bawa spirited driving, weekend. Macam okay lah kan, bukan isi selalu. So aku okay lah. So nak tak nak memang kena isi RON 100 lah. So macam kau nampak minyak tadi dalam dekat-dekat juga nak habis. Satu dalam, aku isi hari tu 240. Hari ni 1.5 sebab ada minyak sikit dalam tank, which is good. Aku tak rasa macam teruk sangat nak kena isi sampai 1.5. And then satu lagi, pengalaman aku lah kan, ada beza ke isi masa aku cakap aku ada isi RON 95? Yes, ada beza guys. Ada, ketara sangat. First, aku start perasan enjin ada knocking time 95, RON 95. Aku pakai RON 95. Masa aku nak naik uphill ke kan, aku rasa asal bunyi macam knocking lah. Aku macam pelik lah kan. Lepas tu bila aku tekan minyak, dia rasa macam gegar-gegar sikit. Macam tu. Orang tak tengok tau benda ni dekat dalam main channel aku, tapi ni je aku cerita tau. So tu adalah pengalaman aku pakai RON 95 dekat GR Yaris. Even though dia ada sistem yang orang kata bijak lah juga. Dia boleh tahu minyak apa yang kau pakai. Bukan tahu minyak apa yang kau pakai, tapi at certain level mana dia akan knocking dan dia akan adjust based on minyak yang korang pakai tu. Dia tak tahu, enjin ni sepatutnya tak tahu kita pakai RON 95 ataupun RON 97 ataupun RON 100. Apa dia tahu? Bila dia bakar ada bunyi tak? So apparently enjin ni G16E dia akan detect by noise. Apparently. So bila aku pakai RON 100, ini yang paling smooth aku pakai lah. Enjin ni sangat smooth bila pakai RON 100. So ya, aku start dekat RON 100. Dan juga aku ada track day. So memang kena pakai RON paling efficient untuk kereta GR Yaris. So kereta ni memang dibuat untuk pakai RON yang tinggi. Dia bukan pakai main masuk je kan. Kalau pakai kereta Proton Saga, lepas tu pakai RON 100 akan lagi tak. So based on korang punya enjin dibuat untuk minyak apa, time dia orang tengah buat testing. Itu sahaja. So aku dah settle setup suspension, adjust sikit kan. Hari tu aku dah adjust. Lepas tu kita on the way pergi Garage 21. Sebab korang tahu kan aku ada buat intercooler kan. So ada benda lain yang aku kena buat sebenarnya lepas buat intercooler tu. Mari kita pergi. Aku tak tahu dia ada jual ke tak barang tu. Mari guys. Alright, aku pergi dekat Garage 21 ni sebab dah letak grill ni. Okay lah, not bad. I thought macam like tak kena sangat, tapi tak apalah kan. Rasanya dia akan sangkut dekat intercooler kan kalau pasang. Depan ni, tengah ni lah dia akan lepis sikit kan. Tapi dia tak ada sangkut lah. Just letak macam ni, dia nampak macam cek lah kalau you dekat. Okay. Kalau you buat dalam dan HE, dalam ngam lah. kalau you mau buat apa pun. Berapa satu ni? Ni kalau luar siap pasang 200. 200. Tapi you akan pasang skru ke? I boleh buka lah skru tu. Alright. Rasa okay kot. Aku terjumpalah kereta
FFI ni kan, tengok dia punya rotor ni dah melekat. Habis tekan ni. Gila. Aku tak nak dibawa. Alright guys, kita dah pun sampai. So kita nak tengok lah kan macam mana result lepas kita pasang grill. Oh Fazli, kau potong lepas tu pasang balik. Apa benda kau ni? Tapi kau tengok dululah apa pendapat korang kan bila kau tengok kereta ni pasang grill. Nampak macam tak ada grill, betul tak? Inilah looks yang aku nak go with tau. Dan aku rasa dia nampak lagi elok, lagi kemas macam ni. So sebelum ni kalau kau boleh tengok gambar yang asal, dia ada honeycomb yang cross antara intercooler ni, IC ni. So dia menghalang pandangan IC tu, intercooler. So bila aku buat macam ni, dia nampak lagi cantik. Dia nampak seolah-olah buka, tapi dia sebenarnya tertutup. IC ni sebenarnya penting untuk dilindungi sebab kalau ada batu ke, kalau ada benda-benda asing ke kena benda ni, dia boleh tembus dia boleh rosak. So aku kena welding balik. Dan ni aluminium, bukan senang nak welding dan mahal nak welding. So that's why lah kan. Kau nampak? Ni dia punya mesh. So dia memang lagi close, lagi terlindung daripada yang asal. Yang asal ni, yang dalam yang kau nampak ni plastik tau. Plastik kalau ada batu berat ke dia akan pecah. Tapi yang ni besi, so dia lagi protect daripada yang original punya grill. So memang function lah benda ni kan. And diikat pakai screw je, jangan nampak. So dia senang buka dan juga dia senang tutup. So dekat situ korang boleh nampak. Okay. And ada kelemahan dia lah. Lama-lama benda ni akan karat tau. Grill ni akan karat. And macam mana nak cakap kau akan kena tukar lah di masa akan datang, tapi bukan dalam masa terdekat. Faham tak? Ui, so mat weh. Suka betul tengok macam ni. Asalnya aku fikir juga kalau pasang grill probably jadi benda yang sama je, tapi tengok, I digress. Yang ni lah nampak way better daripada apa yang aku sangkakan. Sebab satu, aku dapat protect aku punya intercooler, dan satu lagi aku nak dia open. At the end, result dia aku tak sangka dia sebagus ni tau kan. So grill ni do something yang aku tak expect dia dapat buat, which is tunjukkan intercooler tu open pada masa yang sama dan protect pada masa yang sama. Aku rasa itu je lah apa yang aku boleh cakap pasal video ni. Dan kereta aku ni boleh dikatakan almost ready lah untuk kita punya track day nanti. Ada a few things lagi yang aku nak tambah, tapi tak apalah, nanti kita akan add up nanti. Alright, so aku rasa tu je lah aku boleh sharekan dekat korang pasal update untuk GIRS ni. Even though korang tak nampak banyak, tapi dia significant untuk buat kereta ni nampak lagi perfect. Itu aku punya cara buat sebuah kereta. Alright, mungkin kau cakap tak ada ni, tak ada tu. Tak apa, tu normal proses untuk buat kereta korang kan. Takkanlah kau nak spend terus ada book mahal-mahal. Sikit-sikit lah. Kalau tak, kau tak nampak proses dia macam mana. Dia nampak lagi susah. Yang ni aku rasa lagi better. Alright, ya. Jumpa dekat dalam video akan datang. Bye guys.